korang datang sini. Hari ni kita nak sharekan tips untuk ibu hamil. Ada satu soalan ni, dia kata 5 minggu, mengandung 5 minggu. Kalau jarang krem, cuma senak sikit-sikit, sakit kepala pun tak kuat, cuma sakit pinggang je dengan lengan badan je. Susah tidur, terutama tidur waktu siang. Normal ke doktor? Dia tanya. Okey, untuk awak yang baru pregnant, 5 minggu ni macam kecil sangat lah. Kalau kita scan pun kadang tak nampak lagi. Ataupun kalau nampak pun just nampak kantung, tak nampak baby lagi, tak nampak lebih panjang lagi kan. Waktu ini awak punya perubahan hormon tu, hormon beta HCG tu akan meningkat kan. Bila meningkat dia ada perubahan yang menyebabkan awak rasa lain macam. Awak rasa macam badan tak selesa, awak rasa badan awak macam panas, macam gelisah, rasa macam emosi, mengganggu tidur. Memang dia akan rasa macam itu normal. Awak jangan risau kata, risaulah tak ada rasa gejala-gejala macam orang pregnant tu ke, muntah-muntah teruk sangat ke, rasa macam perut tu rasa macam kram sangat ke. Tak perlu rasa macam tu pun. Sebab setiap orang dia berbeza-beza. Ada setengah orang rasa macam ni, ada setengah orang rasa macam ni. So depends pada diri kita juga. Okay, so it's okay, tak ada masalah. So nanti awak repeat balik 2 minggu untuk tengok awak punya baby tu, nampak baby dan degupan jantung. Okay, dengan ilmu semua jadi mudah. Jangan lupa follow Temu tau. Nanti kita belajar lagi macam-macam lagi tips ibu hamil. Bye.